Today, Syaf reviews Kadam. Mengisah mengenai Melo, seorang wanita bisu yang tinggal bersama keluarganya di sebuah tempat yang terpencil dari perkampungan mereka. Melo nak dijadikan cerita, terpaksa untuk menerima saka warisan keluarganya. Sejak dari keputusan itu, hidup Melo semakin lama semakin berubah yang menghala ke yang baik ataupun mungkin ke arah kemusnahan. Klasifikasi tontonan untuk filem Kadam adalah 16 tahun. Tidak berapa disarankan untuk bawa anak-anak kecil untuk tonton filem ini lah. Sebelum saya teruskan review, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak media untuk filem Kadam atas jemputan tayangan media filem Kadam ini pada Selasa itu 9 Jun. Ketika saya rekod review ni, kutipan untuk filem Kadam sudah pun 1.6 juta. Jadi rasanya itu sudah cukup untuk meyakinkan korang untuk rasa tertanya-tanya, best ke filem ni? Jom kita pergi tengok dulu, kita decide sendiri. Filem Kadam ni bagi saya akan bersaing sengit lah dengan filem seram yang lain sebagai filem local horror tempatan terbaik tahun ini lah. Akan bersaing lah untuk top spot tu kan. Filem Kadam ni bagi saya naratifnya mudah saja. Dia tidak terlalu bergantung kepada penceritaan yang tidak linear. Dia penceritaan yang cukup straightforward saja, linear saja. Dia tidak terlalu macam okey kita potong ke zaman ini, okey kita potong ke zaman itu. Dia tidak begitu. Filem ini dia tidak bergantung kepada jump scare. Jangkakan itu untuk para penonton yang mahu tonton filem ini. Filem ini dia tak ada banyak jump scare. Dia mungkin ada sedikit pada awal itu, tapi for the rest of the movie dia tidak berapa sangat. Filem ini dia bergantung pada the idea on how this mystic entity, this sucker try to overtake, try to mengambil alih kehidupan Melo. Bagaimana benda ini yang mempengaruhi watak Melo dalam dia membuat keputusan yang mungkin akan membaiki hubungannya dengan ahli keluarganya ataupun mungkin meretakkan atau bawa kepada tragedi lah. So jika korang tanya macam mana dari segi pacing filem ni, mungkin dia agak sedikit slow, but I think that's the normal execution for any horror film, right? The horror aspect it builds slowly. Dia bukanlah di build secara cak sana cak sini. Dia tak begitu bagi saya. Bagi saya sebuah filem yang buat pacing slow mungkin sebab dia nak cuba bawa penonton bawa ke dunia watak utama yang lead dalam filem itulah. So dalam hal ini ialah watak Melo. You can see dalam dunia Melo ini sebagai seorang yang wanita bisu, how she struggles with how to keep her family safe, how to keep her family intact together in this tempat yang memang kecil dalam kawasan rumah dia saja, but the conflict can be very very heartbreaking, really scary, dalam dua tempat terpencil, ke dalam hutan. Lepas tu nak kena waris saka pula, dan saka ni pula entah betul ke tak, dia kacau anak-anak dia kacau rumah tangga dia. So that's the struggle yang penonton kena cuba faham lah. Dan ditambah lagi lah si watak Remis Haq ni, iaitu Awang, yang mungkin pada awal ni korang akan nampak macam tak guna punya suami, dah labaran, lepas tu garang gila, lepas tu apa yang dia dah buat kat masa lepas sampai bisu bini dia buat dia tu. But pada awal tontonan tu saya macam bencilah dengan watak Awang ni, tapi lepas kena ke hujung asal baik, jadi kenapa aku nak sokong dia tolong betul-betul si Melo ni. Sebab kalau korang tengok dalam trailer, dia punya watak Awang ni dia punya dapat scruffy dengan macam serabai sikit kan. Tapi lepas dia dah jadi misai tu, dia macam dah di clean, dah jadi macam lebih baik. So dia macam dah berubah perangai dia. Dan ada satu momen antara Melo dan Remis Haq ni yang bagi saya agak sweet, yang bagi saya agak nice dan tenang, santai dan sweet lah sebagai couple suami isteri di kawasan perkampungan kan. Iaitu watak mana mereka just duduk minum kopi, cicah, kuih gitu, dan part watak Awang minum pakai piring tu, betul nostalgic rasa, sebab pernah nampak atuk dengan ayah saya dulu minum macam tu. Watak Melo adalah watak yang kompleks, yang mana kalau korang tengok dalam filem ni, dia struggle bukan saja sebagai seorang ibu, dia struggle juga sebagai seorang isteri, dia struggle sebagai pewaris. Dia every decision yang she made totally shows that she's tried to do the right thing lah. Dan bila saya tengok filem ni, boleh nampak perubahan watak Melo dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Mana pada awal filem ini boleh nampak yang watak Melo ini sebagai isteri yang macam agak submissive lah, yang agak ikut je cakap suami ni tu, yang pada awalnya memang nampak macam
garang yang dominate the relationship lah. Tapi bila tonton filem itu, korang akan nampak bagaimana watak Melo ini melawan the aggressiveness of the suami. You can see that the graph of their relationship begins to daripada macam beza macam ni kan, terus macam equal, which is like pretty nice to watch how the movie try to redeem the relationship between them. Dan filem juga berjaya untuk buat saya ada feel yang pelbagai rasanya, dari rasa seram, rasa kelakar, thrill dengan seram boleh kira sama je ke. Kemudian adalah rasa sedih, which is pretty rare for me untuk tonton filem seram yang berjaya untuk buat saya hampir menangis lah. Dan tadi saya kata seriau kan, ada momen-momen dalam filem ni betul agak berjaya buat saya lah rasa seriau. Setiap kali si Melo ini dia hayunnya punya parang itu memang seriau lah. Dan performance daripada para pelakon yang memang bagus lah pada saya kan. Agni Haq memang MVP dalam filem ni kerana dia perlu berlakon tanpa menggunakan apa-apa perkataan dia, sebab dia watak dia bisu, tak boleh nak cakap. So she has to work on her expression on every single scene lah. So which is really hard lah in my opinion kan. Kemudian Zara Zaf, Carl L sebagai putih dan hitam, totally really great performance. Dan kemudian Datuk Remy Ishak memang totally lah image of lelaki Melayu lah pada saya kan, tahun bapak-bapak gitu lah kan. Dan kemudian tak juga Siti Khadijah Halim, really good for performance tu in my opinion. Kemudian dia punya set, dia punya kostum dia semua memang believable, nampak mirrors lah dunia premis dia yang berlatarkan 1950s. Dan kalau saya tak silap, masa ada kat awal tu ditunjuk surat khabar yang tulis tarikh 1957, mungkin lepas kemerdekaan tak silap saya. Mungkin kena jugalah dengan tema filem ni, di mana nak tunjuk bagaimana perkembangan watak Melo itulah. Mungkin nampak merdeka tetapi dia masih ada struggle sikit untuk keluar daripada mindset dijajah begitulah. So balik kepada benda yang mungkin korang kena jangkakan lah untuk filem ini. First of all, filem ni dia tak ada banyak jump scare. Dia mungkin ada 1-2 pada awal filem ni. Sebab filem ni dia lebih kepada, macam saya kata awal tadi, dia main kepada idea of how claustrophobic the dunia dia, how bagaimana ancaman saka ini boleh mengancam family yang kecil ini di tempat yang dalam hutan ini kan. Dan bagaimana dia slowly take over life Melo. Dan kemudian mungkin pacing dia mungkin agak slow, tapi dia tidak se-slow burn pada pendapat saya. Tapi saya kena mengakui juga, masa saya tonton kali pertama dekat tayangan media hari tu, setengah jam awal filem itu saya ada macam nak tertidur juga. Bukan sebab apa, mungkin sebab saya penat juga masa tu. Ditambah lagi pacing dia agak slow, dan ditambah lagi saya rasa agak penat masa tu, sebab masa tu dah lambat, pasal nak kejar pula masuk hall. Alhamdulillah sempat masuk, dan adalah seminit 2 terlepas. So ya, mungkin menyumbang sikit lah saya punya rasa macam nak tertidur itu. Dan filem ni kurang sangat penampilan the ghostly figure dah. Dia tak nampak sangat dah muka hantu itu, sebab dia ada pada awal saja. So selebihnya adalah Saka tu impersonate Melo lah. So yeah, I think tu je lah dua benda yang korang sebagai penonton yang nak pergi tonton tu kena expect lah. Dia tak banyak jump scare, dia tak nampak sangat dia punya hantu dia, dan pacing mungkin agak slow sikit. Tetapi korang kena bertahan sabar sikit lah, sebab saya dari masa macam nak tertidur tu terus terbuka bila dia punya plot ni dah mula nampak pada mata saya. terus sampai ke hujung saya memang tonton sampai habis. So mata saya terus clean, terus jelas lah, terus tak penat dah. Cuma mungkin nak tegur agak berani sikit lah, scene yang agak atas ranjang tu. Agak berani macam jika saya nak bagi rating kepada filem ni adalah 8.5/10 bintang ataupun 4/5 stars. So itulah pendapat saya terhadap filem Khadam. Bagaimana pula dengan korang? Jika korang dah tonton filem ni, kongsikan di ruang komen, dan jika korang belum tonton lagi, tonton di bawah gam sekarang.